Zaman ini, apabila kita bercakap tentang kemenangan dalam peperangan, minda kita terus membayangkan teknologi senjata canggih, jet pejuang generasi kelima, AI dan strategi ketenteraan yang kompleks. Di atas kertas, umat Islam hari ini kelihatan mustahil untuk menang jika menentang kuasa hegemoni dunia. Namun adakah sejarah Islam terbina di atas kelebihan angka tentera dan kecanggihan senjata? Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Jika kita menelusuri lipatan sejarah dari padang pasir Badar, Bukit Tanduk Hatim, sehinggalah tembok Konstantinopel, kemenangan umat Islam tidak pernah diukur melalui logik matematik. Tidak dinafikan, strategi peperangan dan persiapan logistik ketenteraan itu wajib. Namun wujud dua faktor utama yang membezakan tentera Islam dengan tentera penakluk, iaitu matlamat perjuangan dan kualiti ibadah. Dari kacamata ahli sejarah orientalis, Perang Badar mungkin dilihat seperti satu misi yang tiada harapan. 313 tentera muslimin yang serba kekurangan berhadapan dengan 1,000 tentera musyrikin Mekah yang lengkap bersenjata dan perisai. Secara strategik, Rasulullah SAW mempamerkan kecerdasan ketenteraan yang hebat dengan menguasai sumber air di Badar dan menyusun formasi barisan bersaf yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu. Namun strategi fizikal ini disusuli dengan strategi langit yang jauh lebih dahsyat. Pada malam sebelum pertempuran, ketika para sahabah sedang berehat, baginda Nabi Muhammad SAW menghabiskan sepanjang malam dengan bersolat dan berdoa sambil menangis di dalam kemahnya, sehinggakan selendang baginda terjatuh dari bahunya. Baginda merintih, "Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, jika sekumpulan umat Islam ini binasa pada hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini." Adakah tentera Islam memiliki teknologi tinggi ketika bergegas meninggalkan kota Madinah untuk menyekat petualang dan musuh? Adakah pejuang muslimin terdahulu memiliki kemajuan sains dan senjata tercanggih pada zaman itu? Tidak. Mereka meraih kemenangan kerana memiliki ketakwaan yang kukuh. Kemenangan Badar mengajar umat Islam bahawa kejayaan di medan perang dimulakan dengan bersujud ke bumi, meminta kepada Yang Maha Berkuasa. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Berabad-abad kemudian, setelah kemenangan muslimin di Badar, kota Baitul Maqdis telah jatuh ke tangan tentera salib. Darah umat Islam mengalir seperti sungai di jalan kota itu, dan umat Islam ketika itu berpecah belah. Sehinggalah munculnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau tahu bahawa kebebasan Al-Aqsa tidak akan tercapai dengan tentera yang lalai. Sebelum melancarkan kempen ketenteraan, beliau menghabiskan bertahun-tahun untuk menyatukan umat Islam secara politik dan paling penting, menyucikan jiwa tentera-tenteranya. Ketika Sultan Salahuddin mahu berangkat untuk membebaskan Baitul Maqdis, Palestin, beliau ditegur oleh seorang ahli sufi yang soleh. "Pulanglah wahai Salahuddin, kerana kamu tidak akan mampu membebaskan Al-Quds sehinggalah kamu berjaya membebaskan diri dan hati para pengikutmu dari belenggu hawa nafsu, menyucikannya dari segala kekotoran dan kebencian dengan melakukan dakwah, menghidupkan ibadah malam, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan mengeratkan hubungan persaudaraan."
Imam Ibn Athir menyatakan dalam kitabnya Al-Kamil fi At-Tarikh bahawa Sultan Salahuddin sering menghadiri pertemuan para ahli sufi pada setiap malam Jumaat. Antaranya untuk melakukan aktiviti berzikir, mendengar nasyid dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara usaha yang dilakukan beliau ialah dengan membina khanqah, iaitu bangunan khas untuk pengamal tarikat sufi. Sejarah juga mencatatkan satu kisah yang sangat menggetarkan jiwa. Semasa malam sebelum pertempuran besar, Salahuddin meronda secara rahsia di kawasan perkhemahan tenteranya. Apabila beliau melintasi kemah yang tenteranya sedang khusyuk mendirikan solat tahajud dan membaca Al-Quran, beliau berkata, dari kemah inilah datangnya kemenangan. Tetapi apabila beliau melintas kemah yang tenteranya sedang tidur nyenyak dan berdengkur, beliau berkata, dari kemah inilah datangnya kekalahan. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuktikan bahawa strategi mengepung tentera salib di Tandus Hatin tanpa air adalah taktik yang jenius. Tetapi kunci utama kekuatan mental dan spiritual tenteranya adalah menyucikan jiwa setiap Muslim melalui jalan tasawuf, menjadikan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terputus. Kemenangan yang boleh dianggap paling epik dalam sejarah tamadun manusia berlaku ketika pembukaan Konstantinopel oleh Sultan Mahmud Al-Fatih pada tahun 1453. Al-Fatih adalah seorang jenius ketenteraan. Ketika umurnya 21 tahun, beliau telah membawa meriam gergasi yang menghancurkan tembok kebal Rom di Konstantinopel dan menggunakan taktik luar jangkaan dengan memindahkan 72 buah kapal perang merentasi bukit pada waktu malam. Namun sejarawan orientalis tidak menulis tentang bagaimana di sisi Sultan Al-Fatih berdirinya seorang guru bernama Syekh Akhsyamsuddin. Sepanjang 53 hari kepungan yang sangat meletihkan dan hampir mematahkan semangat tentera Uthmaniyah, laungan azan dan zikir tidak pernah putus di sekeliling tembok Konstantinopel. Sebelum serangan akhir dilancarkan, seluruh tentera diarahkan untuk berpuasa, membersihkan diri dan mendirikan solat hajat berjemaah yang diimamkan sendiri oleh Sultan. Perjuangan Sultan Al-Fatih dan tentera Uthmaniyah bukanlah untuk merampas harta, tetapi untuk membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik saja kota itu ditawan, perkara pertama yang dilakukan oleh Al-Fatih bukanlah berpesta, tetapi mendirikan solat Jumaat pertama di dalam Hagia Sophia sebagai tanda penyerahan mutlak kepada pemilik segala kemenangan. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Justru apabila kita melihat penindasan di Palestin, Sudan, Yemen dan serangan ke atas Iran, kita melaung-laungkan impian untuk melihat munculnya Salahuddin moden atau Mehmed Al-Fatih yang baru. Kita menunggu kedatangan Imam Al-Mahdi supaya membawa kemenangan muslimin dan kemusnahan musuh. Namun bagaimana kita mengharapkan bantuan malaikat seperti di Perang Badar jika saf solat subuh di masjid kita seperti padang jarak padang terkukur? Bagaimana kita mahu menjadi generasi pembebas jika kita sendiri tewas untuk mendirikan solat berjemaah? Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Hari ini, ramai umat Islam yang bersedia dan melaungkan janji untuk membela agama Allah apabila terasa Islam itu terancam. Namun kekuatan rohani yang dipupuk melalui solat dan amalan tasawuf tidak pula menjadi keutamaan. Walaupun strategi, persediaan dan ekonomi itu wajib,
Tetapi tanpa solat, tanpa perjuangan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa hubungan spiritual dengan Yang Maha Pencipta, kita hanya akan menjadi tentera yang bertarung tanpa ruh. Kemenangan Islam tidak diukur dengan suara yang lantang di media sosial dan kemarahan semata-mata, tetapi ia bermula di atas sejadah. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan, maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu. Dan jika Dia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkan yang demikian? Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.